Assalamualaikum anak-anak SMKRP. Mari kita mempelajari morfologi bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Zihan, iaitu apakah kata terbitan? Kata nama terbitan bermaksud kata nama yang terhasil daripada proses pengimbuhan awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Sebelum kita mengetahui apakah kata terbitan, mari kita lihat apakah maksudnya imbuhan. Imbuhan terbahagi kepada 4, iaitu imbuhan awalan, iaitu imbuhan yang diletakkan di hadapan kata dasar. Imbuhan akhiran, iaitu imbuhan yang diletakkan di belakang kata dasar. Apitan, iaitu imbuhan yang diletakkan serentak, iaitu di hadapan dan di belakang kata dasar. Manakala sisipan ialah imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata dasar. Hanya ada 3 sahaja sisipan, iaitu L, M dan R. Baik, mari kita lihat contoh kata nama terbitan awalan. Bagi kata dasar baca, apabila kita letakkan imbuhan awalan, dia akan menjadi membaca, terbaca dan dibaca. Ya, membaca, terbaca dan dibaca merupakan kata terbitan awalan. Contoh bagi kata terbitan akhiran, apabila kata dasarnya ajar, dia akan menjadi kata terbitan akhiran ajarkan, ajaran atau ajari. Bagi contoh kata nama terbitan apitan, apabila kata dasarnya anugerah, kata terbitan akhiran akan menjadi menganugerahkan, penganugerahan atau menganugerahi. Bagi contoh kata terbitan sisipan, kata dasar tunjuk akan menjadi kata terbitan sisipan telunjuk. Perkataan guruh akan menjadi gemuruh, perkataan sabut menjadi serabut. Baik, mari kita buat latihan ringkas, arahan senaraikan kata nama terbitan. Okey, kita baca petikan bersama-sama. Kesihatan amat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memiliki tubuh badan yang sihat, seseorang dapat melaksanakan aktiviti harian tanpa halangan. Baik, jawapan bagi kata terbitan dalam petikan ini ialah kesihatan, iaitu kata terbitan apitan, kehidupan, kata terbitan apitan, sehari-hari, kata terbitan awalan, memiliki, kata terbitan awalan, seseorang, kata terbitan awalan, melaksanakan, kata terbitan apitan, harian, kata terbitan akhiran, halangan, kata terbitan akhiran. Kesimpulannya, kata terbitan ialah kata yang menerima imbuhan sama ada di hadapan, di belakang atau di kedua-duanya. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Selamat belajar anak-anak.